Hai, nama saya Nasyazani. Hari ini saya nak buat masakan Melayu iaitu nasi lemak. Pertama sekali, saya memulakan proses mise en place. Saya menimbang sukatan cili boh mengikut keperluan. Seterusnya, saya membersihkan ayam dengan membuang lebihan lemak dan kotoran sehingga ayam benar-benar bersih. Baiklah, sekarang mari kita mulakan proses memasak nasi. Langkah pertama ialah membasuh beras sehingga bersih. Apabila air basuhan beras menjadi jernih, masukkan santan ke dalam beras tersebut. Gaul sehingga santan sebati, kemudian masukkan daun pandan, garam dan halia. Setelah semuanya digaul rata, tutup dan sedia untuk dimasak. Seterusnya, kita menyediakan sambal nasi lemak. Masukkan cili boh yang telah dikisar ke dalam kuali dan kacau rata. Kemudian masukkan sedikit asam jawa dan gula merah. Jika sambal kelihatan terlalu pekat, tambahkan sedikit air. Apabila sambal kelihatan masak dan sebati, masukkan garam dan secukup rasa. Selepas itu, kita beralih kepada penyediaan ayam goreng. Perasakan ayam dengan serbuk kunyit dan garam, kemudian gaul sehingga sebati. Panaskan minyak di dalam kuali dan goreng ayam yang telah diperap sehingga masak dan berwarna perang keemasan. Setelah masak, angkat dan toskan. Akhir sekali, hidangan nasi lemak bersama sambal dan ayam goreng disediakan.